Wow ha. Okey, assalamualaikum saya Saimu. Hari ni Abang main dekat Habib LB Heritage dekat Tanah Merah. Lejom Saimu ikut Abang. Abang tengok menu gapo special tempat dia. Lejom Saimu, lejom. Abang suka main dekat Habib LB Tanah Merah disebabkan suasana dia selesa, luar. Lepas tu sore lagi Saimu boleh tengok petai-petai kereta api lalu kat ni Saimu. Okey, assalamualaikum saya Saimu. Hari ni Abang main dekat Habib LB Heritage dekat Tanah Merah. Saimu tengok kombinasi atas meja Abang ni ke sangat-sangat meriah Saimu. Penuh sama meja Saimu. Jadi Saimu, Abang tak tahu dah tengok menu penuh atas meja ni. Jadi mula-mula ni Saimu tengok ni kemeriahan big platter Saimu. Penuh soneka ni. Jadi jom Saimu tengok Abang makan. Abang tak tahu nak makan gapo ni. Dalam ni pun ada spaghetti Saimu lagi tu. Saimu tengok ni. Cik kocok dia dengan muka Abang Saimu sama besar. Ni Abang nak cicuh dengan sos black pepper dia dah. Kalau tengok sos black pepper dia sangat-sangat pekak molek. Bismillah. Wow. Air dia ni crunchy. Wow. Saya mau dengar dari mulut Abang ke krup nak katanya crunchy molek ni. Okey, bawah ni pula dia ada spaghetti dia. Saya tengok banyak saya mu dalam so pinggir gini ke macam-macam jenis ada. Berbaloi saya mu bawa family, bawa anak-anak makan ni kenyeboy. Ni dia ada spaghetti, nugget pun ada, meatball pun ada dah. Ni kita Abang kuat kombinasi gabungnya. Lepas tu dia ada juga cingko grey dia dah. Bismillah. Lembut. Kambing pun ada juga Saimu. Tengok kambing dia besar. Makan besar gini Saimu. Wah, hati ni makan kambing ni. Tengok. Bismillah. Kambing dia lembut. Bila Abang kekoh kena dekat lemak dia ke. Carai mulut. Tedak molek kambing dia ni. Dak. Wow. Fish and chips pun ada Saimu. Fish and chips dia pun besar molek tu ho. Tu bagai dalam tu saya tengok putih molek ikan. Katanya guna ikan tu comel. Ni Abang cucuk dengan benda ni. Tu bagai ho. Wah hati ke tu. Makan besar gini puas hati. Sedap. Kok mana nak makan burger pun ada juga Saimu. Tengok tebal molek burger dia tu barai tu. Tengok daging dia bubuh. 2 keping daging dalam ni Saimu. Tengok daging dia berjuicy molek. Tebal kena sebutin bukannya dia Saimu. Lepas tu Saimu ambil package ni. Dia mari dengan mushroom dia. Wah hati saya mengambil package ni ho. Tu. Berbaloi. Ni penuh mushroom sup sempurna. Okey, ni pula saya mau tengok kemeriahan ni. Cikocok 9.9%. Lepas tu meat and cheese burger 9.9%. Ni murah saya mau tu ho. Okey, ni Abang nak makan burger meat and cheese dah. Kita letak ni. Tu baru saya mau tengok. Tu. Kemeriahan dia tu comel ke tu. Lepas tu kita ambil ni letak sini. Tu. Tebal mana saya mu. Bismillah. Wah hati. Set budak-budak pun ada saya mu tu. Hak mana nak makan daging harimau menangis pun ada. Ni perut bakar pun ada juga dah ni. Abang gabung ni dengan perut bakar saya mu. Kombinasi yang sempurna dah tu. Cicak-cicak. Okey ni menu hak Abang tunggu-tunggu. Nasi berasak soto mengandung dah. Ni kita buat telur dulu.
Wow, saya tengok bagai. Lepas tu kita bubuh nasi atas ni saya mu. Tu dia. Lepas tu kita bubuh ni, sotong bucik mengandung atas ni saya tengok tu. Wow, tu saya tengok sotong dia tu. Besar-besar bucik-bucik tu comel tu kejadian saya mu. Oh ni, dia ada 2 ekor dia. Wow, bagai. Kosong-kosong dulu saya mu. Abang nak terang nasi dia dulu saya mu. Ni, tengok. Oh, panas. Kita tengok sotong dia. Bucik molek, mengandung. Bismillah. Telur. Wow, jadi molek. Okey, saya mu. Menu yang abang makan ni ke, memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.